LRT Pulau Pinang kita akan buat tanpa menggunakan 1 sen pun duit kerajaan. Dia boleh jawab apa? Saya hormat, tapi kena faham juga peruntukan Pahang tu besar. Saya minta Menteri Kewangan 2 jawab. Peruntukan tu besar, maknanya apa? Tak betul lah tu. Jadi peruntukan Pahang besar. Memanglah betul besar. Pahang negeri besar. Dapat peruntukan besar apa masalah? Itu pun tak betul. Peruntukan besar, ia besar-besar mana? Besar kalau tak betul besar, kena ketimbang. Berbanding Pulau Pinang berapa? Barulah kita tahu adil tak adil. Dia sebut peruntukan besar. Memang besar. Memang 10 bilion mungkin. 15 bilion mungkin. Tak sampai pun saya rasa. 45 bilion dia ada, faham? Dia bagi, kan? Tak sampai 10 bilion. Pulau Pinang dapat apa? Pulau Pinang lagi besar, lagi kecil. Berapa? LRT saja, 18 bilion. Satu projek 18 bilion. Satu projek 18 bilion. Itu pun tipu dulu. Mula-mula dia kata 10 bilion. Mula-mula awal-awal tu dia kata LRT Pulau Pinang kita akan buat tanpa menggunakan 1 sen pun duit kerajaan. Bila dia sebut sen, dia tekan sen, menipu lah tu. Dia sebut, saya bukan bohong, pergi tengok fakta. 10 juta dia. Tak guna. Kita akan gunakan ini inisiatif swasta. Tak guna 1 sen pun duit kerajaan. Lepas 6 bulan apa cerita? Dia suruh Menteri Kewangan 2 buat kenyataan. Apa kenyataan dia? Kita ambil alih. Kerajaan ambil alih projek LRT. Apa makna dia ambil alih? Ambil alih makna kerajaan lah bayar. Bila kerajaan bayar, duit siapa? Duit rakyat lah. Mula-mula kata 1 sen pun tak ada. Pakai duit rakyat. Lepas tu sekarang 10 bilion. 10 bilion. Tak habis cerita. Lepas 6 bulan. Anthony Locke pula. Ni DAP ni lah. Yang Kuang Hajar ni. Hari ni tengok dekat TV kan. Punya Kuang Hajar budak ni kan. Dia kata apa? Disebabkan kos tinggi dan sebagainya. Macam-macam lah. Maka dia naikkan daripada 10 bilion kepada 18 bilion. Duit rakyat semua. Baru satu projek. Bukan keseluruhan peruntukan untuk Pulau Pinang. Baru satu projek 18 bilion. Projek lain. Maknanya berapa? 10 bilion untuk Pulau Pinang. Habis yang Pahang ni, kamu kata besar-besar, memang besar. Memang bilion, 5 bilion, 6 bilion. Tapi banding Pulau Pinang, ketimbang Pulau Pinang, berapa? Betul adil kata adil? Tak adil.